Seorang wanita sedih mengenangkan nasib anak sulung dan adiknya yang ditidurkan di Hospital Tuanku Jaafar HTJ Seremban selepas melanggar sekumpulan lembu di Jalan Bongek Gadong Rembau pada Khamis lalu. Miss Mayu Eda Ishak, 35 tahun berkata ketika kejadian pada pukul 3 petang itu, adiknya Saiful Aiman Muhammad Azmi, 15 tahun serta anak sulung wanita itu, Muhammad Alif Syafiq Muhammad Efri Zawani Rizwan, 17 tahun dalam perjalanan untuk membersihkan kebun bagi tujuan ibadah kurban. Kedua-duanya mengalami pendarahan dalam kepala, dipindahkan ke HTJ dari Hospital Rembau dan ditidurkan. Keadaan itu dipercayai disebabkan hentakan kuat semasa terjatuh motosikal setelah merempuh kumpulan lembu tersebut. Katanya dia dan ibu tidak putus-putus berdoa agar kedua-duanya pulih seperti biasa dan kini mereka berulang-alik ke hospital setiap petang bagi menziarahi mangsa. Kemalangan membabitkan haiwan ternakan bukan kali pertama berlaku di kawasan itu. 2 bulan lalu, seorang guru turut terbabit dalam kejadian sama dan dilaporkan koma. Penduduk memaklumkan tiada siapa mengaku pemilik lembu apabila ditanya dalam kumpulan WhatsApp kampung.